2-3 hari ni viral pasal cekodok. Jadi saya nak test skill saya. Macam biasa cekodok isi dia bawang. Saya nak guna crab stick sebenarnya, tapi crab stick habis. Jadi saya guna sausage. Daun kucing ni first time saya pegang ni. Hebat kan? Untuk tepung, dulu mak pernah bagi tahu letak tepung gandum dengan tepung beras. Tapi saya nak extra crunchy. Saya letak tepung jagung sekali. Pasuan. Ni ah. Sodium bikarbonat. Kot boleh lagi power ke? Pasuan. Ikan bilis tak ada. Saya pakai chicken stock. Letak air sikit. Macam tak cukup, letak lagi. Nampak macam kurang tepung, tapi okey kot. Last, kita cucurkan dia. Siap. Cekodok sausage. Tepung dia macam lain macam sikit. Tekstur macam fish and chip macam tu. Tak macam cekodok. Tapi saya taste rasa mungkin sedap. Serius, ni bukan cekodok. Tapi ni sedap. Tepung dia rasa macam fish and chip. Luar rangup, dalam lembut. Kira okey ni, lulus. Okey guys, jumpa lagi.